Allah Allah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan mubarakatan, tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keizinan untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di antara maghrib dengan isyak, setelah mana kita menunaikan ibadah solat fardu maghrib dan kemudian kita berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di dalam bulan Zulhijjah dan kita berada di dalam bulan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala bersumpah apa yang kita kerjakan pada pagi tadi bermula dengan takbir pada malamnya ataupun bermula pada takbir pada waktu subuh, iaitu waktu Arafah, disebut sebagai takbir mursal. Takbir terbahagi kepada dua. Satu dinamakan takbir mursal, yang kedua dinamakan takbir muqayyad. Takbir mursal bermula pada pagi 9 Zulhijjah, iaitu waktu wukuf di Arafah. Ketika mana kita mengetahui di dalam bulan tersebut, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar, iaitu fajar waktu nahar, fajar waktu penyembelihan 10 Zulhijjah, wal fajr walayalin ashar, dan demi waktu 10 malam. Kalau kita lihat di sini pada tafsir Al-Quran, sebahagian ulama memberi tafsir walayalin ashar adalah 10 malam, iaitu 10 malam yang pertama, 10 malam daripada awal Muharram sehingga 10 Muharram. Dan juga ada pendapat mengatakan 10 Muharram 10 malam itu adalah malam Zulhijjah, daripada malam yang pertama Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Ada yang mengatakan 10 malam itu adalah malam terakhir, malam Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka ini adalah waktu yang disumpah, maknanya Allah SWT bersumpah dengan waktunya. Dan kita ketahui bahawasanya makhluk Allah SWT, kita semua tak boleh bersumpah dengan makhluk Allah. Kita tak boleh kata demi 10 malam terakhir, ataupun demi malam malam takbir hari raya Aidilfitri, tak boleh. Ataupun kita kata demi matahari, tak boleh. Ataupun kita mengatakan demi kitab Al-Quran pun tak boleh, kerana ia adalah Al-Quranul Karim, kalamullah. Tetapi kita sebagai hamba Allah hanya boleh bersumpah dengan 3 kalimah saja: wallahi, wabillahi, watallahi. Allah SWT saja yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Sebab tu Allah SWT bersumpah dengan buah tin, wattini, wazzaitun. Allah bersumpah dengan buah zaitun. Allah SWT bersumpah dengan masa, wal asr, demi asar ataupun demi masa. Di sini Allah SWT boleh bersumpah. Allah SWT bersumpah dengan waktu, wadduha. Allah SWT bersumpah dengan waktu. Allah SWT bersumpah dengan objek, wasyamsi wadduhaha. Ini semua boleh bagi Allah SWT. Tapi makhluk Allah tak boleh, haram. Kita tak boleh bersumpah dengan makhluk Allah SWT. Kita hanya bersumpah dengan kalimah Allah, wallahi, wabillahi, watallahi. Alhamdulillah, pagi tadi kita sama-sama telah menunaikan ibadah korban.
yang mana saudara kita yang berada di bumi Mekah Al-Mukarramah, pada awal Zulhijjah tu ada ada satu waktu kita bulan haji ya. Saya pun berkongsi ilmu dekat Masjid Surau Jumaat, mana tu ya, Surau Jumaat Khalid Al-Walid, section berapa? Section 9. Section 9 saya ambil falsafah ibadah haji. Falsafah ibadah haji, dan malam ni saya nak ambil ibrah ibadah kurban, iaitu ibrah ibadah kurban yang boleh kita ambil, kita sinkronisekan dengan makna ibadah kurban tadi, iaitu pengorbanan, ketaatan dan kasih sayang. 3 kalimah yang saya ambil untuk mengambil makna daripada ibadah kurban: pengorbanan, ketaatan dan kasih sayang. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Taala, ialah kalau kita sebut tentang ibadah kurban, mungkin ramai kita bila sebut ibadah kurban sudah mengetahuinya apa itu ibadah kurban, tapi kita lihat beberapa poin yang Allah Subhanahu Taala tunjukkan kepada kita daripada dalil-dalilnya, daripada hujah melalui Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Taala menyebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 107. Mungkin jarang-jarang kita dengar ayat ni, tapi ayat ni berkaitan dengan dengan ibadah yang dikaitkan dengan kurban. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Surah As-Saffat ayat 102 hingga 107. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai ke peringkat umur, yakni kalau kita sebut baligh, dulu pada zaman para nabi alaihissalatu wassalam, bila sebut saja baligh, mereka itu perlu melakukan pengorbanan. Sebab itu kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam pada awalnya, iaitu ketika mana anaknya berdua, iaitu Qabil dan Habil. Qabil anak sulung, Habil anak yang ketiga. Sebab setiap kali anak yang lahir pada awal pada Nabi Adam alaihissalam, setelah Nabi Adam turun ke bumi, maka Nabi Adam mendapat anak berpasang-pasangan. Di antaranya Qabil dan Iklimah, Habil dan Labuda. Ini semua anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan pasangan tu lebih kurang sampai ke 20 kali, barulah sampai kepada Syith bin Adam. Syith adalah Nabi Adam punya anak yang menggantikan pewaris kepada Nabi Adam alaihissalam, juga Nabi Syith bin Adam. Sebab tu kita lihat bagaimana panjangnya umur Nabi Adam alaihissalam, sampai bertemu dengan anak-anaknya, sampai cucunya, sampai cicitnya ia bertemu. Sebab itu kita lihat Qabil, apabila Allah Subhanahu Taala menyuruh Nabi Adam alaihissalam, anaknya yang sudah diberitahu bagaimana pengorbanan tersebut perlu dikorbankan, apa yang kamu suka, apa yang kamu sayang, maka maka Qabil dia mengorbankan tanian, dan Habil mengorbankan ternakan. Sebab kita lihat bagaimana hidup manusia pada awalnya. Nabi Adam alaihissalam bila turun ke muka bumi, Nabi Adam diajar bagaimana untuk bercucuk tanam, bagaimana untuk beternak, untuk menyara kehidupan. Sebab itu kita lihat ketika mana Nabi Adam alaihissalam menyuruh anaknya Qabil dan Habil membuat pengorbanan,
maka pengorbanan yang dibuat oleh Qabil adalah makanan ataupun adalah pertanian yang buah-buahannya pun rosak, tak baik, tak bagus, tapi dia letakkan di atas bukit. Dan juga Nabi Habil, anak kepada Nabi Adam, letak kambing yang bagus, yang baik, yang dia punya dagingnya bagus, maknanya tak ada kecacatan pada kambing tersebut. Ini kalau kita lihat dalam kitab ulama Melayu dulu, dikatakan kambing yang dikorbankan oleh oleh Habil, yang diterima oleh Allah SWT, kepalanya diletakkan di dalam Kaabah. Sehinggalah zaman Bani Umayyah, maka berlaku peperangan. Akhirnya Kaabah yang dibina hancur. Bukan hancur maksudnya pecah, tapi rosak. Lalu dibuat balik pada selepas-selepasnya, sehinggalah hari ini kita lihat Kaabah yang ada. Ini mengikut kitab ulama Melayu yang disebutkan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz Al-Jendrami. Sebentar tadi saya solat hari raya dengar khutbah beliau. Beliau mengatakan itu sebahagian ulama Melayu mengatakan kepala kambing tu disimpan di dalam Kaabah sehingga kan orang boleh melihat. Allah SWT tunjukkan. Sebab tu kita lihat seperti piramid. Piramid Allah SWT kekalkan supaya umat lihat bagaimana tempat yang dulunya ada raja Firaun tu gelaran, bukan nama dia. Nama dia mungkin Nemesis, dia ada Nemesis 1, Nemesis 2, itu nama Firaun. Tapi Firaun ni raja lah, pangkat raja. Jadi raja yang di zaman Nabi Musa disebut Firaun. Jadi bila bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh Qabil dan Habil mengorbankan, maka Allah SWT menerima Habil punya korban. Sebab Qabil memberikan korban yang tak elok. Sebab tu bila kita nak buat korban, kita kena beri binatang yang baik-baik, binatang yang bagus, jangan ada cacat, jangan ada juling, jangan ada mulutnya sumbing. Ini semua tak boleh. Ini semua tidak baik untuk mengerjakan ibadah korban. Sebab tu semasa Nabi Allah Ibrahim AS, ketika mana nak membawa Nabi Allah Ismail AS keluar daripada rumah, Nabi Ibrahim kata kepada isterinya Sayyidatina Hajar alaihissalam, pakaikan pakaian cantik-cantik pada anak ni. Jadi maknanya kat sini simboliknya kita hendaklah membuat korban binatang yang sangat baik, binatang yang mempunyai isi dagingnya lebih banyak, bukan kurus-kurus, melainkan harganya lah. Kalau nak hari ni, zaman hari ni, kalau nak yang bagus, harganya pun bagus juga. Kalau nak dapat yang baik, harga pun baik juga. Itu kembalilah kalau kita mampu. Sebab tu ada orang buat korban sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Taib. Lalu Allah SWT mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS bermimpi. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim kan minta anak. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan Sayyidatina Hajar. Kalau tak kahwin dia. Kalau tak bini pertama tak bagi nak kahwin. Sebab Nabi Allah Ibrahim nakkan anak, tidak dapat bersama dengan Sarah, Sayyidatina Sarah alaihissalam, lalu berkahwin dengan pembantu Sayyidatina Sarah, iaitu Sayyidatina Hajar alaihissalam. Apabila diberikan untuk berkahwin, maka akhirnya mula-mula okey, lama-lama bila tengok terlalu sweet sangat,
Jadi Nabi Allah Ibrahim diminta bawa Sayyidatina Hajar pergi jauh-jauh. Saya tak nak tengok dia. Jadi akhirnya Nabi Allah Ibrahim bawa Sayyidatina Hajar alaihissalam pergi ke tempat yang tandus, gersang, tak ada orang. Tapi Allah SWT kata, wa'azim finnasi bil hajj. Wahai Nabi Allah Ibrahim, panggil. Lalu Nabi Allah Ibrahim kata, nak panggil apa? Ini tempat padang pasir, tak ada orang, gersang. Lalu Allah SWT kata, panggil, engkau panggil, kami yang menyampaikan panggilan tersebut. Sebab itu kalau kita lihat orang yang pergi haji, ini adalah di antara panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang memanggil sudah beratus ribu tahun dahulu. Ini di sini kita ambil ibarah bahawasanya kalau Allah nak, bukan urusan manusia, bukan urusan kita kata apa ni dakwah tak sampai, buat saja. Kerja dakwah itu kerja kita, tapi sampai tak sampai bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajak manusia, itu kerja kita, tapi nak sampaikan dia dengar tak dengar, dia ikut tak ikut, bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bila mendapat anak, sayangnya anak tersebut, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila pulang ke Palestin bertemu dengan Sayyidatina Sarah alaihissalam, meninggalkan isterinya daripada bumi Mekah balik ke Palestin, ditakdirkan Allah SWT bila mengorbankan sesuatu. Betul tak ibu? Ibu boleh jawab ke tak jawab? Bila mengorbankan sesuatu, itu suamiku, itu hakku, tapi kata Allah SWT, maknanya boleh bagikan kepada suamimu untuk kahwin. Satu lagi, maka bila kahwin dapat anak, Sayyidatina Sarah alaihissalam melepaskan haknya untuk Sayyidatina Sarah, Sayyidatina Hajar berkahwin, dan diizinkan Allah dikurniakan zuriat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ditakdirkan Allah apabila dilepaskan satu pengorbanan, akhirnya Allah SWT kata, ya Sarah, engkau pun aku lahirkan seorang zuriat, iaitu Nabi Allah Ishak alaihi salam. Inilah keturunan para Nabi alaihi salatu wassalam, Bani Israel daripada Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Muhammad daripada Nabi Ismail alaihi salam, berasal daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab tu hanifam muslima, Ibrahim hanifam muslima wa ana awwalul muslimin. Nabi Allah Ibrahim orang pertama menyebut muslim, orang pertama diberikan Allah muslim, sedangkan nabi-nabi sebelum tauhid, agama tauhid. Sebab tu kalau hari ni ada orang cakap pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, dia ini macam kafir juga. Bukan kafir, mereka adalah dinut tauhid, mereka adalah agama tauhid, tetap mengesakan Allah Subhanahu Taala. Jangan ubah, jangan cerita mengatakan nabi-nabi dulu, umat-umat nabi itu adalah fahaman Kristian ataupun fahaman Yahudi. Bukan fahaman Yahudi, bukan fahaman Kristian. Yahudi dan Kristian itu adalah penyelewengan agama. Asal daripada semua umat-umat ikut Nabi, maka itu agama tauhid. Tak boleh reka-reka cerita, walaupun anda bawa daripada ayat Quran ke, bawa cerita ke, tak ada. Termasuk zaman Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mereka beriman kepada Allah SWT. Bukan mereka Kristian. Mereka ini adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah perkara-perkara yang dikaitkan dengan penyelewengan kepada pemahaman tafsir, pemahaman Al-Quranul Karim. Baik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, lalu Nabi Allah Ibrahim dilihatkan dalam mimpi. Mimpi kali pertama ignore. Sebab apa? Sembelih anak. Ini cerita apa sembelih anak ni?
Bukan mudah mimpi sembelih anak. Tiba-tiba datang, ini mainan syaitan ini. Mimpi. Lalu kali kedua mimpi lagi. Ini mimpi apa ni? Mimpi sembelih anak. Kali ketiga rasa hairan, kenapa mimpi yang sama sampai 3 kali? Sebab itu dalam hukum fiqh, kalau benda berulang 3 kali boleh jatuh hukum. Walaupun hatta mimpi. Sebab itu kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah bercukur datang daripada mimpi. Perintah azan datang daripada mimpi. Jadi siapa kata mimpi tak ada dalam syariat Islam? Ada orang cerita pasal ulama mimpi. Dia kata ini agama mimpi-mimpi. Apa pula? Islam tu datang daripada mimpi juga. Bukankah Nabi Muhammad SAW dapat wahyu mimpi juga? Tapi azan bercukur bukan Nabi yang mimpi, sahabat yang mimpi. Adakah sahabat Nabi itu maksum? Sahabat Nabi tak maksum. Sahabat Nabi bukan Nabi, tapi mimpi. Kenapa dalam mimpi bila cerita dengan Nabi SAW, Nabi kata, ini berita gembira, kita akan balik ke Mekah. Ini cerita ulama mimpi je tak betul. Ini ulama mimpi je, ini mengarut ni. Ini agama mimpi-mimpi. Apa agama mimpi-mimpi? Kalau takkan ada syariat azan. Syariat azan mimpi daripada sahabat Nabi SAW. Mana anda kata mimpi-mimpi tak ada? Ini orang sufi ni main tokok tambah je ada mimpi-mimpi. Siapa kata mimpi tak ada? Bagaimana mimpi seorang sultan, nama dia Syekh Nuruddin Az-Zinki. Sultan sekarang ni kubur dia dekat sebelah kubur Abu Ayyub Al-Ansari, kubur sahabat Nabi SAW. Buka sejarah bagaimana kubur Nabi Muhammad SAW yang hendak dicuri oleh dua ejen Yahudi di zamannya Sultan Nuruddin Az-Zinki. Sultan Nuruddin Az-Zinki yang datang daripada Syria, datang daripada Syam sampai ke Mekah, lalu mengatakan apa yang berlaku. Lalu mereka ada hubungan. Minta maaf saya cakap, ini bukan cerita Arab Saudi. Ini bukan cerita kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi baru. Ini kerajaan awal. Kerajaan Arab Saudi kerajaan baru. Bukan kerajaan yang asal. Kerajaan yang asal dipanggil Syarif Mekah, Syarif Madinah. Dia tak sebut Malik baru. Macam kita lah. Dulu para meswara, lepas tu suka Sultan. Sultan kenapa? Sebab masuk Islam. Bila masuk Sultan, kenapa dulu kita panggil para merong mahawangsa, praong mahawangsa, tapi bila masuk Islam Sultan Muzaffar Shah. Ini cerita sejarah, tak boleh nak ubah tuan-tuan. Jangan main ubah-ubah, kerana orang yang pegang sejarah masih ada. Jangan main sedap je cakap, ini kita ni, jadi kena tahu, orang yang memegang sejarah masih simpan sejarah, tak boleh ubah. Sebab tu ada orang cakap, ini pengganas, dulu merdeka, ini sebenarnya pertolongan daripada komunis juga. Apa yang berlaku kat Bukit Kepong? Tak tengok Bukit Kepong apa berlaku? Bukit Kepong dekat Johor sana. Jadi jangan main ubah-ubah. Ini cerita Islam, cerita bangsa, jangan ubah-ubah. Kerana itu tetap. Sebab itu para meswara, siapa orang Melaka? Melaka macam mana para meswara? Daripada mimpi ke bukan? Ini yang cakap, yang cerita saya depan ulama Hadramaut. Itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun bercerita depan ulama. Dia cerita tentang sejarah Melaka. Macam mana para meswara mimpi, pening kepala para meswara. Dia kata, aku pening kepala, panggil pendeta-pendeta. Siapa di antara kamu boleh takwil mimpi beta ni? Apa dia? Mimpi aku jumpa orang bajunya putih, cantik, wajahnya berseri. Lalu aku pandang, hatiku tenang lepas bangun daripada tidur. Sedangkan aku ni mahmum, aku ni tengah tension. Maklumlah tuan-tuan, Melaka masa tu 84 bangsa ada dalam tu, 84 bahasa ada dalam tu. Ingat senang, siapa nak jadi raja masa tu? 84
Dia pening kepala. Lalu bila dia pening kepala, dia termimpi, dia tengok. Lalu dia panggil semua penita-penita. Ini kalah ahli nujum, ahli nujum negara. Kata, beta semalam mimpi. Seorang pun tak boleh nak, seorang pun tak boleh nak nak takwil. Ini apa mimpi ni, pelik. Lepas tu para mesuara keluar, pergi dekat seberang seberang laut. Lalu tengok kapal besar berlabuh. Bila kapal besar berlabuh, turun orang yang turun tadi, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia kata, orang yang dimimpikan oleh raja kami seperti kalian semua. Ulama Hadramaut. Jadi jangan main sedap je cakap ulama Hadramaut Syiah lah, ziarah kubur tak betul lah. Kalau tak, takkan ulama-ulama Melayu kita ada ziarah kubur. Ada ziarah kubur sebab ulama dulu ambil daripada ulama Hadramaut. Sebab tu tengok mufti-mufti kita, mufti Johor, banyaknya daripada jalan aliran Hadramaut. Jangan ingat Hadramaut hanya restoran ya tuan-tuan. Restoran Hadramaut itu restoran Hadramaut yang tuan tahu. Tapi yang saya tahu Hadramaut ini adalah ulama. Sebab tu saya, masa tu saya ada dengar Tun cerita, wah, ini modal aku balik Malaysia ni. Siapa cakap orang Hadramaut ni Syiah? Kalau Syiah mesti ada dekat dekat Iraq, dekat Iran sana. Itu Syiah. Hadramaut mazhab Syafi'i. Jangan sedap-sedap dia cakap ini orang Hadramaut ni Syiah. Waktu dia pukul-pukul kompang. Kalau tak pukul kompang, Nabi SAW tak sebut lah. Nabi kata a'linun nikah wadribu addu alaihi bidufuf waj'aluhu fil masajid. Kalau takkan Nabi SAW tak sebut. Nabi kata i'lankan nikah dan pukulkan kompang di dalamnya, dan jadikanlah ia di masjid. Maka tak ada masalah. Ini nak pukul kompang pun, boleh ke? Ini ada dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab karangan kitab mazhab Syafi'i. Boleh. Cuma yang kata tak boleh itu fatwa je lah. Tak apalah, fatwa dah dia lah tanggung. Fatwa dia punya majlis dia tanggung. Tapi kalau ikut hukum fiqh ada. Sebab tu kita tengok dekat Yaman boleh pukul kompang, dekat Mesir boleh pukul kompang, dekat Oman boleh pukul kompang. Kat sini je khilaf. Tak apalah, kita raikan khilaf. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Baik, kembali kepada mimpi. Akhirnya ditanya, ya anakku, wahai anakku, bagaimana pandangan kamu? Buat ayah. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan aku menjadi orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, orang yang buat korban ni sebenarnya dia nak didik hatinya untuk bersabar. Tapi bersabar apa? Bersabarlah, duit nak keluar 850. Ingat senang keluar 850. Sampai ada ustaz pula ajar buat kutu. Buat kutu ada, buat apa, simpan duit, menabung. Menabung. Yang penting waktu ibadah korban boleh keluar satu bahagian. Subhanallah. Tak percaya, tengoklah masjid ni 19 ekor. Cuba tuan-tuan, tadi saya nak kongsi sikit lah. Tapi ni ilmu tuan guru lah. Tapi saya dengar tadi, memang saya pun terfikir dengar tadi khutbah tadi. Ini khutbah tuan guru lah kat pondok. Kan dia tak ada pakai teks lah, tapi dekat pondok. Tapi beliau cerita tadi betul lah, saya dengar. Dia kata kalaulah ada satu masjid dekat, bukan masjid, surau, boleh korban 50 ekor. Boleh korban 50 ekor. Dia kata cuba tengok berapa satu bahagian. Satu bahagian kalau 50 ekor berapa kali, berapa duit boleh kumpul. Maknanya bukan nak ceritakan ibadah korban tu tak betul. Ibadah korban ni memang ibadah yang disuruh oleh Allah SWT. Tapi kalau kita menjana daripada duit yang kita ada tu, akhirnya kita contoh kita buka reban
ayam ke, kita bela ayam, ataupun kita bela kambing, ataupun kita bela lembu, maknanya kita buat untuk kita penghasilan kita sendiri. Tak adalah kita cari lembu ke kambing ke daripada luar. Orang Islam dapatkan dapatkan binatang daripada hatta non muslim. Sebab yang pegang hari ini, macam saya dengan PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dia kata ada tujuh barangan mentah, bukan pada tangan kita. Maknanya yang asal yang pegang memang tetap orang-orang besar daripada non-muslim, iaitu gula, garam, tepung, ayam. Ini semua ada syarikat besar daripada bangsa lain, daripada orang lain. Kita tak boleh ke? Tengok, kalau 19 ekor 1850 kita kumpulkan, agak-agak boleh buat kita punya bazar sendiri. Kita buat kita punya ni. Ini pandangan Tok Syekh lah. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi SAW mengajar kepada kita ketika mana Rasulullah SAW sampai ke bumi yang Madinah, Yathrib. Apa Nabi buat? Sedangkan Nabi dah duduk di Mekah tu. Nabi dah duduk di Mekah dakwah. Tapi di Madinah yang Nabi buat adalah mendirikan pasar, supaya ekonomi umat Islam, supaya umat Islam tak mengharapkan orang lain. Bila orang Islam semua boleh mendirikan menjana ekonomi sendiri, maka orang kafir akan segan dengan kita. Tapi kita, kalau kita tengok dalam ekonomi ni, adalah satu kumpulan tu ekonomi dia dah kuat dah, tapi maknanya masalah juga. Jadi kalau kita lihat di sini, kita kalau dapat usaha untuk membina ekonomi umat Islam, itu lebih baik. Maknanya kalau kita betul-betul 850 kita kumpulkan, satu Shah Alam boleh buat shopping kompleks sendiri, umat Islam punya. Maknanya kalau kita betul-betul jana. Tuan-tuan tahu tak, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi kata kalau akhir zaman nanti, siapa ada tanah usahakan, siapa ada kambing bela. Sebab Nabi dah nampak akan datang orang kafir akan menguasai umat Islam. Jadi sebab tu Nabi SAW suruh. Tapi saya sambunglah modal Tuan Guru tadi. Kalau kita betul-betul fikir, betul juga cakap dia. Kalau 850 kali dengan 19 ekor, berapa kita boleh kumpul untuk ni? Bukanlah maknanya tak boleh. Boleh buat sampai 5 ekor, okeylah, sembelih. Lepas tu yang lain baki, kita buat satu pasar umat Islam, pasar Melayu Shah Alam. Kita buat kandang lembu orang Shah Alam. Jadi dengan kandang tu dah tak payah dah kita beli lain, kita ambil daripada situ je. Maknanya sama-sama kita menjana. Ini pandangan beliau. Tadi saya dengar kata betul juga. Sebab kita tengok ekonomi, umat yang pegang ekonomi disegani. Kita tengok hari ni dua negara yang ekonomi dia dua-dua bergaduh sebab saling nak bersaing. Satu namanya Amerika, yang kedua China. Ini dua-dua naik lawan, tapi dua-dua kapiak, dua-dua orang kafir. Cuba mana orang Islam, mana orang Islam yang pegang ekonomi. Sebab tu tuan-tuan kalau baca sejarah Turki Uthmaniyah, kerajaan Turki Uthmaniyah, ketika mana Osman tu, dia mula-mula dia tak, yalah maknanya dia perang lah, memanglah perang. Tapi bila dia dapat satu tempat dekat Anatolia, lalu dia dirikan pasar. Di situlah orang kafir beli barang dekat orang Islam. Kalau kita tengok dalam sejarah pun begitu juga. Ini maknanya kalau kita lihat daripada ekonomi lah, kalau kita memandang kepada ekonomi. Taib, pengorbanan. Kana Ibnu Umar yudahi an ahli wa ahli baitih. Naam.
apabila Rasulullah SAW bersabda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW qala ma amila adami min amali yaumin nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam. Terjemahan: tiada suatu amalan anak Adam pada hari Aidil Adha yang lebih Allah sukai daripada mengalirkan darah, yakni haiwan korban. Siapa yang melakukan ibadah korban, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada firman Allah SWT, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah mengalir daripada daripada binatang korban itu darah-darahnya, daging-dagingnya, tulang-tulangnya, melainkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita melakukan ibadah korban adalah satu ibadah yang besar di sisi Allah SWT, ketika mana Allah SWT mengajar kepada Nabi SAW, tiada satu amalan anak Adam pada hari Aidil Adha yang lebih Allah sukai daripada mengalirkan darah, yakni haiwan korban. Hadis riwayat Tirmizi. Ini Nabi SAW bila melakukan ibadah korban, Nabi kata, ini korban untuk diriku dan ahli keluargaku. Lalu Sayyidina Umar pun sama juga. Sayyidina Umar kata, aku melakukan korban untuk diriku dan ahli keluargaku. Ini maknanya apa? Maknanya hadiah dia, pahala untuk dirinya dan ahli keluarganya. Tapi tetaplah ibadah korban tu, kalau kita lihat seekor lembu bahaginya 7 nama. Tak adalah letak sampai 14 nama. Sedangkan 7 bahagiannya. Satu lembu dibahagikan dengan 7 bahagian. Satu kerbau tetap dibahagikan dengan 7 bahagian. Tapi kalau satu bahagian tu nak dikongsi, boleh. Tapi nama tetap nama seorang. Sebab tu dalam ni hadis ni kata Nabi SAW, aku korbankan binatang kibas ini untuk diriku dan ahli keluargaku. Lepas tu Sayyidina Umar pun sama. Aku korbankan seekor kibas ini ialah untuk keluargaku dan untuk diriku dan ahli keluargaku. Makna pahala lah. Sebab itu kalau kita menyembelih, kalau ada ahli keluarga kita yang kita nak sembelih kita boleh letakkan nama dia. Tapi kalau dia itu tak cukup duit, kita boleh belanja dia, dan kita kata aku korbankan untuk diri fulan yang kita hadiahkan. Tidak kepada orang meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia tak boleh letak nama dia. Sebab macam mana pula dia nak tengok? Takkanlah dia dah berkubur boleh nak tengok. Jadi maknanya orang yang sembelih untuk ahli keluarga yang dah meninggal, kena letak nama orang yang hidup. Tapi pahalanya diniatkan untuk ahli yang telah meninggal dunia, ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ni cantik ni. Pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Imamul Ghazali ramallahu anhu. Belum azan Imamul Ghazali ramallahu anhu pada tanggal 505 Hijri. Tengok, lepas Rasulullah SAW wafat 505 Hijri. Itu Imam Al-Ghazali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umatku tiga generasi. Ini dipanggil salaf. Hari ni ada orang mengaku salaf. Dia kata saya pengikut salaf. Salaf ni 300 tahun je. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini kalau kita lihat yang ada dekat sini, termasuklah imam mazhab 4. Yang ni. Kalau kita nak lihat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, letak kat sini. Jadi ini golongan yang paling selamat. Jadi kalau kita hari ini ikut tauhid sifat 20, iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah cucu kepada kepada Sayyidina apa tuan-tuan? Ni sifat 20, tauhid yang kita belajar. Tauhid sifat 20 tuan.
Itu tauhid sifat 20 yang kata wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Ni ada anak kecil. Wujud artinya apa? Wujud artinya ada. Lawan adamun artinya tiada, mustahil. Allah itu bersifat tiada kalau sekiranya adanya bumi ini. Itulah ilmu tauhid sifat 20. Kita bagi laluan azan insya. Marhaban bil qailal, marhaban salati ala Allah akbar, Allah akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah Muhammadanil wasilata wal fadl wa ba'sul maqamal mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad rabbi ighfirli walidayya rabbi ighfirli walidayya rabbi ighfirli walidayya rabbi ighfirli walidayya Rabbi fili wa daya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kita dengar tadi saya dah sebutkan bagaimana imam
Imam Al-Ghazali adalah tahun 505 Hijriah, dan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Hari ni ada orang cakap, dia cakap kita kena belajar ilmu Islam yang mengikut apa daripada salaf ataupun apa daripada 300 tahun tadi. Saya kata, kalau kamu kata orang yang belajar ilmu tauhid sifat 20 itu salah, sedangkan dia berada dalam 300 tahun yang Nabi sebut, iaitu 300 tahun, 100 tahun yang pertama sahabat, 100 tahun yang kedua tabi'in, 100 tahun yang ketiga iaitu tabi'in. Yang Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu ada kat sini. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ni adalah cucu kepada sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Bukan Ash'ari Arkam. Abu Musa Al-Ash'ari. Sama juga dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah jalur daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, dan kedua-duanya mengikut jalan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari juga adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana anda boleh mengatakan orang yang belajar tauhid sifat 20 ni adalah tauhid yang tak sama dengan apa yang dibawa oleh sahabat Nabi? Ini maknanya kena tahu. Dan Sayyidina Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, Imam Al-Ghazali ni mazhab apa? Yang kata saya nak pegang Al-Quran dan hadis, saya tak nak pakai mazhab. Imam Al-Ghazali ni mazhab apa? Syafi'i. Imam An-Nawawi yang kitab kitab Minhaj. Dia Imam Nawawi ni adakah imam mazhab ataupun dia bermazhab? Dia bermazhab. Mazhabnya Syafi'i. Tiba-tiba kita hari ni yang hidup 2025, 2020, tiba-tiba rasa saya tak nak mazhab, saya nak pakai Al-Quran dan hadis. Wah, hebat kamu. Imam Al-Ghazali pun mazhab Syafi'i, Imam Nawawi pun mazhab Syafi'i. Tiba-tiba anda rasa anda lebih. Oh, ini wirid lepas semayang tak ada. Mana wirid lepas semayang? Sedangkan wirid lepas semayang disebutkan dalam kitab mazhab Syafi'i. Sunat wirid lepas semayang. Jadi sebab itu jangan mudah kita nak memperkecilkan imam-imam yang sebelum kita, sedangkan kita orang baru hidup. Sedangkan tuan-tuan guru kita belum lagi saya bawa, kejap lagi nama imam-imam Melayu pula. Imamul Ghazali kata apa? Iaitu azibhu lillahi iraqatu damul qurban ta'lim anna taqarruba ila Allah ta'ala la yahsulu illa bizibhin nafsi wa tab'iha wa ahwa'iha. Terjemahan penyembelihan korban itu, ni siapa cakap? Imam Al-Ghazali. Penyembelihan korban itu adalah simbolik bahawa jalan menuju Allah SWT tidak akan tercapai kecuali dengan menyembelih hawa nafsu dan kepentingan diri. Maknanya bila kita sembelih korban tu, kita sembelih tu, sebenarnya kita niat nak menyembelih hawa nafsu kita, menyembelih kepentingan diri. Ini kepentingan diri, tuan-tuan tahu tak? Sahabat Nabi SAW, bila sampai je bumi Madinah Al-Munawwarah, itu Yathrib pada asalnya, sampai-sampai dah lah ada bini tak nak ikut. Bini tak nak ikut, mana tak nak ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi bila sampai dekat Madinah, tak ada bini. Apa jadi? Sahabat yang ada 3 bini, orang Madinah lah, orang Yathrib, ada 3 bini, ada 4 bini. Dia kata, tak apalah, aku ambil 1 bini, 3 aku talakkan. Kahwinlah yang orang Mekah tadi. Agak-agak siapa ada 4 bini boleh lepas ke? Ini sahabat Nabi SAW. Belum lagi ada sahabat Nabi sampai tak ada rumah. Ada sahabat Nabi rumahnya banyak, orang Ansar, orang Yathrib. Dia kata, aku ada 4 buah rumah, tak apalah, 1 rumah aku duduk, 3 rumah aku bagi. Allahu Akbar.
Ini bukan beli seekor, bukan beli satu bahagian. Ini sahabat Nabi SAW, tuan-tuan. Sebab tu Allah rakamkan mereka dalam Al-Quranul Karim, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka memerlukannya. Sebab tu kita belajar korban ni, kalau boleh lepas ni, senanglah kita nak berkorban untuk orang lain. Jangan aku, nafsi, semuanya hal aku. Kan, maknanya bolehlah kita korbankan diri kita untuk orang lain. Taib. Okeylah, saya ambil pandangan kedua. Ini tadi kita korbannya letih. Jadi sekejap je lah. Ada lagi ni, Imam Nawawi dalam Majmu'. Majmu' ni kitab fiqh mazhab Syafi'i. Siapa nak tengok kitab mazhab Syafi'i, cari kitab Majmu'. Yang saya sebut tadi, wirid lepas sembahyang sunat. Ini orang bagi salam, imam bagi salam, dia bangun. Mana belajar? Kata mazhab Syafi'i, bagi salam, keluar. Tunggulah sekejap. Wirid lepas sembahyang sama dengan imam. Tadi takbir sembahyang semua sama dengan imam. Lepas tu imam baca wirid, dia bangun. Tak apalah. Kalau bangun sebab ada hal, tak apalah. Ini jangan tiap-tiap kali bangun. Lepas tu dia tanya pula soalan. Zaid apa? Nama lupa? Zakir. Zakir tanya pula, ni dalil ada tak? Ini betul ke? Ini Piramli kata ngok-ngek kepala kemek. Kau dah lah tak nak kelas, tak nak ngaji. Lepas tu komen tu. Wirid lepas semayang ni ada dalil tak ada dalil? Adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lah wirid. Yang tak ada tu bukan Syafi'i, tu Hambali. Tapi saya tanya, kamu ambil wuduk cara Hambali ke Syafi'i? Kan? Baik. Apa Imam Nawawi kata? Imam Nawawi kata yang terbaik ialah dia sendiri menyembelih korban. Siapa buat korban? Siapa sembelih? Patutnya tuan yang buat korban tu, dia yang minta, saya boleh korban. Tapi Zakir nanti tanya, dah masuk kursus ke belum? Jangan kang tiba-tiba potong, tak terpotong pula. Sudah. Pisau sembelit melekat tu. Jangan pula tarik ke atas. Nanti jadi bangkai. Jadi maknanya sembelih pun kena. Tapi ni kata Imam Nawawi, eloknya siapa yang buat korban, dia yang sembelih. Jadi tahun depan kita upgrade. Upgrade. Siapa yang sembelih boleh sembelih. Barulah ada ada penambahan ilmu dan pengalaman. Ini asyik pandang tok imam je. Pasang niat. Biar dia sendiri yang sembelih. Orang perempuan boleh sembelih? Orang perempuan boleh sembelih ke tak? Boleh. Sayyidatina Fatimah sembelih. Sayyidatina Fatimah sembelih, tapi untuk family dia lah. Tak payahlah pergi sembelih depan-depan orang lelaki. Sembayang sembelih. Sebab tu di Yaman, saya belajar Yaman, setiap satu rumah satu kambing. Boleh makan sama-sama family. Lepas tu yang baki infak. Tapi hari ini mereka semua dah miskin lah, kesian. Satu seekor pun tak boleh dapat. Seekor pun dekat 800. Jadi lepas ni bantulah negara-negara yang susah ni, yang betul-betul susah. InsyaAllah lah. Lepas tu pastikan betul-betul sampailah. Jangan 800 last kali 800 tu masuk ke poket. Ini berat juga. Sindiket. Baik. Jom kita tengok pandangan ulama Melayu Nusantara tentang korban. Pandangan ulama Melayu Nusantara, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani kata apa? Berkata dalam kitab Syiarus Salikin. Apa dia kata? Dan adapun korban itu, maka ia tanda syukur dengan nikmat zahir dan batin. Alhamdulillah. Siapa yang buat korban tadi? Maknanya anda tenang bersyukur kepada Allah, nikmat zahir dan batin. Sebab apa? Tadi ada makan sup. Malam ni? Malam ni tak ada. sup dah dalam perut dah. Jadi maknanya kat sini
dia niat nak bagi infak untuk orang lain makan, tak apalah, boleh lah. Ini hari ni pun saya pun kadang penat juga tengok tengok ustaz-ustaz cerita pasal korban ni. Dah sampai orang takut pula. Sampai orang last kali datang nak sembelih pun, sembelih boleh dapat apa, boleh dapat ke tak boleh dapat, sampai apa, tadi saya duduk kat Keramat, kupon pun dah bagi semua kat rumah 180 pun, sampai terjerit-jerit orang masjid. Datanglah bawa kupon, agaknya sebab nak bagi semua kot. Tapi bila dapat kat masjid sekarang, mana pula nak bagi, kan? Jadi sebab tu kalau eloknya macam orang pergi Mekah lah. Kalau dah pergi Mekah tiap-tiap tahun, apa salahnya cik orang susah belanja dia? Sebab bila dia seronok, kita dapat pahala. Kalau kita pergi dah macam melancong pula, tiap-tiap tahun pergi dah macam balik kampung, bagi orang tutus susah. Saya belanja kamu pergi Mekah. Allah, tuan-tuan, dia tengok Kaabah dia menangis, kita dapat pahala. Kan? Ini tengok Kaabah pun dah macam biasa. Baik. Dan ia penghapus segala dosa kecil. Dosa kecil, siapa buat korban tadi? Dosa kecil dihapuskan oleh Allah SWT, dan menambah hampir kepada Tuhan Rabbul Alamin. Ini kata siapa? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ulama Melayu alam Nusantara. Jadi siapa yang nak cakap kita tak ada mazhab lah, kita nak ikut Al-Quran hadis ke, pergi cari ulama ni. Ulama ni ikut mazhab ke tak? Yang anda kata tak payah mazhab, mana datang? Ini ulama alam Nusantara. Sebelum kerajaan-kerajaan negeri yang ada ini, tiba-tiba kerajaan negeri tak nak mazhab, saya nak ikut Al-Quran dan hadis. Pirah. Anda ingat anda siapa? Tak ada. Orang dulu lagi, awal lagi, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pun ikut mazhab. Mazhabnya Syafi'i. Mengaji kat mana? Mengaji kat Mekah. Ini ulama Melayu dulu semua mengaji kat Mekah, tuan-tuan. Semua sanad mereka kat Mekah. Kita ini hari ini sanad Jordan, sanad apa lagi, sanad Pakistan, sanad India. Ini sanad Mekah. Sebab tu ulama-ulama Melayu kita semua ini yang tuan-tuan amalkan. Wirid lepas mayang, baca Yasin malam Jumaat, tahlil arwah, talqin, ziarah kubur. Ini semua ulama-ulama dulu. Tiba-tiba hari ini rasa lebih pula. Baca Yasin malam Jumaat tak ada dalil. Ngok-ngek betul. Tok kenali siapa orang Kelantan? Ngaku Kelantan ke tak? Tok kenali orang Kelantan ni, Tuan Guru Haji Muhammad Yusof Ahmad. Ni nama sebenar Tok kenali. Pernah menyebut dalam pengajiannya di pondok, korban itu bukanlah semata-mata sembelihan. Dengar ni. Korban itu bukanlah semata-mata sembelihan, tetapi ia ujian untuk melihat sejauh mana kita sanggup menyerah diri kepada perintah Allah SWT. Kan? Jadi alhamdulillah, tahniah siapa yang keluarkan duit 850 untuk melakukan ibadah korban. Tapi tadi saya cakap, cuba upgrade. 850 tu kita kumpul, kita buat kandang lembu. Mula-mula kita buat kandang ayam dulu, kereban ayam. Lepas tu nanti ada telur ayam. Ini telur semua makanan ada telur ayam. Tapi telur ayam mana kita dapat? Daripada mana kita ambil? Ini tuan-tuan tengok, hari ni ada Rosyam Mat. Dia ada ST lah, Seri Ternak. Siapa owner Seri Ternak? Kan? Ini maknanya kalau kita boleh jana ekonomi kita sendiri, insya-Allah mudah-mudahan orang Melayu ada jana pendapatan sendiri. Mudah-mudahan biar orang politik pun kena fikir juga bagaimana nak janakan pendapatan bangsa dia sendiri. Jadi adakah kita sanggup melepaskan apa yang kita cintai kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita ibrah
ibadah korban. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita manfaat perkongsian kita, dan apa yang tak elok, apa yang tak baik tadi dijauhkan oleh Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hannan, ya Mannan, ya badi as-samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah Tuhan kami, sebagaimana kau himpunkan kami pada pagi tadi ketika mana kami melakukan ibadah korban, ramainya penduduk di sini yang himpunkan ibadah korban dengan 19 ekor dikorbankan. Ya Allah, mudah-mudahan kau korbankan hawa nafsu kami. Ya Allah, kau sembelih hawa nafsu kami. Ya Allah, kau mudahkan kami untuk utamakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau dekatkanlah kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan dekatkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin dekatlah kami kepadamu. Ya Allah, ya arhamar rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dari selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.